So, ini adalah satu observation saya, iaitu tentang masalah sebenar owner bisnes F&B ataupun yang berpremis yang jarang dicerita. Apabila kita mula nak tambah cawangan, tetapi rupanya benda tu dia akan jadi makin kelam kabut, makin susah nak urus. Daripada luar nampak macam berjaya, tapi sebenarnya kita yang run the business tahu betapa peritnya. Jadi ada seorang ni, nama dia Tuan M, dia adalah owner gerai takoyaki. Dia baru je buka outlet yang kelima. Sales dia alhamdulillah naik, tetapi makin lama sebenarnya dia makin busy. So dia ada ambil sesi one-on-one dengan saya, and then kat situ saya cuba audit dia semua marketing dia. So saya pun tanyalah dia apakah top 3 masalah yang dia hadapi. Dia pun cakap yang pertama ialah marketing yang tidak konsisten, yang kedua sales dia pun kejap okey, kejap tak okey, so macam tak stable lah, okey. And then yang ketiga adalah 5 stall tu masih dependent kepada dia. So kalau dia tak datang buka gerai, memang tak jalan lah bisnes. Jadi kat situ pun kalau nak tambah lagi cawangan akan lagi makin sibuk. Dan sebenarnya tiga ni kebetulan adalah benda yang memang saya beritahu adalah pattern semua bisnes mengalami masalah yang sama. Jadi saya pun audit punya audit. So banyaklah benda yang saya share, apakah benda yang dia patut buat, dan terlalu banyak benda yang membuka mata beliau. Saya buatkan satu video, satu ulasan panjang dalam bentuk teks pun ada. So kalau anda nak tahu macam mana saya audit marketing dia dan boleh applykan juga dalam bisnes anda boleh komen perkataan F&B, nanti saya akan kongsikan link.